curi-curi pandangan. Ku tahu kamu suka tantangan. Saya Muhammad Sufian. Saya Zulfa Nama saya Fahmi. Yang ni Azurin. dekat Villa Rimba Flora Sungai Buloh. Ya, betul. Soal keadaan bintang 5 tapi ku bukan ancaman. Aku bukan polisi, ku buatmu angkat tangan. Jangan buru-buru, kita Rasa pelan-pelan. semua okey, teratur. Everything went well, went smooth. Tak ada apa-apa sangat lah pun kan. Alhamdulillah lah semua okey. Boleh katakan everything memang semua sah daripada pagi kita datang, disediakan satu bilik untuk make up kan. Selesa. So alhamdulillah lah semua jalan dengan lancar. Dan the best juga dekat floor manager, especially Rumi. Betul. Shout out to Rumi daripada kita orang masuk bilik, bagi instruction untuk kita keluar, Betul. untuk slow down waktu jalan. Dia memang sangat membantu lah, memang terbaik lah. So far kita rasa memang best gila tempat ni, memang happening dengan keadaan yang hijau kan. So dia memang orang yang duduk kat area bandar ni memang best lah kat sini. Kita orang bawa satu suasana yang different daripada dewan yang tertutup kan. Actually ada sebab orang panggil villa. It's like home for our family. Betul. Jadi kita akan rasa macam orang datang ke rumah kita, padahal kita ada venue tempat kita kahwin dan masa yang sama boleh vibe rumah. Betul. It's a good Setuju. thing. Yeah. So far okey. Apa yang kami request dapat expectation lah. And Walaupun kita yang selalu reply lambat. then the overall glass house lah dipanggil pun cantik. So kenalah tema dia. Oh my god, Emma has been very attentive to me, and then walaupun I reply lambat, she will make sure the first thing yang she does is reply to my messages, and anything additional I nak last minute pun she will execute it properly. Emma teliti every single thing, even the small matter pun dia akan concern benda tu. Dia make sure apa yang dia deliver kat kita orang. Betul. So apa yang kita orang request pun dia akan cuba untuk dapatkan apa yang customer Yes, nak. betul. Definitely recommend it because it's all rounded, it's all in one package, and it's very easy kan to deal with. Sungai Buloh punya venue best lah, best. Cantik, vibe chill dia tu best, sejuk. Semua best. Semua best, betul. Dia nak Yang kahwin nak kahwin? soon, pilih nikah satu punya venue. 10 over 10. 10. Follow lah, yo, open sikit, ya. Mudahkan kahwin lah. Mudahkan kahwin je lah. Apa Okay.